Jangan risau, aku takkan serahkan kau pada dia. Mechabot, Mechanize! Masa untuk Mechabato! Kenapa kau ni degil sangat, ha? Alamak! Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan yang ada ni dulu dari dia. Oi! Hah? Tak jumpa dah, Haji! Akhirnya, jumpa juga dengan adik dia yang terakhir. Selfie sikit. Apa yang kau dah buat? Kita orang yang berjaya temukan Quack dengan keluarga dia. Bukan kau. Sekarang ni, kita orang yang lagi popular. Ini bukan pasal populariti dah. Habis tu pasal apa? Itik-itik tu yang serang Jabatan Seri 2 tadi. Eleh, yelah tu. Macam manalah itik kecil comel ni boleh serang bandar kita? Macam ni. Ahmad tu. Tengok tu. Kuat betul robot itik tu. Sadar pula tu. Macam mana kita nak lawan ni Ahmad tu? Aku tahu. Kalau dia sadar, kita pun boleh jadi sadar juga. Mechabot, Mechanize! Baik. Mechabato Mode Mecha Super Sado. Aku akan menggunakan kau. Quacky, kalau nak cari pasal, carilah dengan yang sama saiz. Macam, sama kuat tak? Cuma bernasib baik je. Dia jumpa. Abang tu, kelemahan Quacky ada kat bentas kiri dia. Penyebut lagi. Quacky Beam. Mulut dia boleh tembak laser. Weh, lawan kau ada kat sini lah. Alamak, kenapa saya jadi lembek ni? Kena kasih tiup balik Mechabot. Tengok depan tu cikgu. Comel mata saya. Aku dah ganti dah. Hantu bungkus tu ada. Mana? Saya tak nampak. Saya tak nampak. Jangan dekat. Kembalilah ke tempat asal kau. Wahai hantu. Alamak. Tak ada kesan. Ni bukan hantu ni. Ni mesti robot. Pinjam pen? Mechabot, jom Mechanize. Baik. Mechabot Mechanize. Mecha Beam. Rasakan ni robot jahat.
Apakah? Aku Jadi, dia ni betul-betul hantu? Mana hantu tu? Biar saya kerjakan dia. Kalau pelembut pakaian tanpa kesan, rasakan ni pula. Betul hidung aku. Aku bersama. Ayo, sakitnya kepalaku. Alamak! Dia datang lagi! Pian! Kejap, cikgu. Harap-harap Dip ada bawa barang-barang yang berguna sekali. Nasib baik ada. Masa untuk beraksi, Megabot! Megabot, mechanize! Baik! Mecha Vision! Mode pengesan bau! Wah, boleh nampak kesan bau Deep Breeze tu. Kat sana ada lagi. Betul, baunya datang dari arah ni. Jom cepat, Amato. Bau hantu tu dah semakin kuat. Kita dah tak jauh dah. Kalau macam tu, kita kena lagi berhati-hati. Dia boleh muncul bila-bila masa je ni. Kan bagus kalau Mekamato ada. Mesti senang je dikalahkan hantu tu. Saya lah Mekamato, cikgu. Kan saya ada ni. Dari bau kamu tu, saya dah tahu yang kamu bukan Mekamato. Sudah, jangan mengarut. Saya bau harum je. Tu bukan bau kau. Itu bau Deep Breeze. Kejap. Ada sesuatu sedang bergerak ke arah kita. Apa benda pula tu? Zoom dekat sikit, Megabot. Apa benda yang kamu nampak, Amato? Pokok kat sana tu ada mata. Apa besar dia tolak kita pula? Wah, hebat juga cikgu kau ni. Jangan dekati anak murid saya. Aduh, tangan saya, cikgu. Alamak, dia nak tangkap pula. Sini, cikgu. Cikgu sembunyi dekat sini dulu. Biar saya yang uruskan hantu tu. Jangan, Amato. Kamu takkan dapat lawan dia. Amato! Bolehlah ni. Jom kita ajar hantu ni. Megabot, mechanize! Baik. Masa untuk Megamato! Jangan berhenti, Yamato! Sedang lagi! Wah, Megamato ke tu? Terima kasihlah datang selamatkan saya. Anak murid saya, Amato tu, memang langsung tak boleh harap. Kalahkan hantu-hantu tu, Megamato! Yelah. Ada. Dalam banyak-banyak tempat, situ juga dia nak balut. Aku dah faham. Megabot, di-mechanize. Megabot, aku minta maaf ya. Apa sal kau minta maaf? Tolong aku! Tolong! Amato! Tak apa, Megabot. Semuanya akan selamat. Okey, kalau tak salah, Influenzo ada kat dalam kedai ni.
kunci pula pintu ni. Bunyi apa tu? Dan senang berjaya. Okey, kita buat challenge yang gila sikit boleh tak? Apa kata? Challenge berenang macam belut. Ha? Berenang? Habislah kalau Pian buat challenge ni. Dia tu dah lah tak pandai berenang. Kita kena hentikan dia cepat. Mechabot, Mechanize! Mecha Blaster! Hentikan semua ni, Influenzo! Hey guys, siapa yang main tembak-tembak ni? Jadi betul lah kau ni robot. Alamak, berita aku tak on. Hentikan challenge-challenge berepek kau dan menyerah cepat! Aku lari dulu. Woi, jangan lari, Influenzo! Kau tak boleh hentikan challenge aku, apa tahu? Woi, Influenzo! Berhenti! Rancak betul. Kena training. Hey, what's up guys? Selamat petang guys. Aku Influenzo dan korang sekarang in the Influenzo. Tengah lawan pun sempat live stream? Okey guys, sekarang ni ada orang terja stream aku guys. Tapi bukan jalan-jalan orang guys. Niha, Mechamato nak collab dengan aku. Banyaklah kau nak collab. Aku nak kau berhenti buat challenge merepek. Mana boleh. Challenge kena sentiasa on sekarang guys. Meh aku start dulu. Aduh, apa hal kau ni? Amato! Pukul Uncle Abang. Pukul Amato! Pukul Amato! Jangan, Uncle. Dia kena kawal dengan Influenzo tu. Kita kena lari cepat. Konco pun kena kawal? Mereka bakal tonton! Bos kata pukul Tuan Amato. Ish, manusia dengan robot semua dah kena kawal dengan dia. Kalau macam tu, kita kena belasah Influenzo untuk hentikan semua orang ni. Jangan harap aku lari dulu. Belasah dia followersku. Pukul Amato! 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 Mechabot, Mechanize! Baik! Mecha Bunker! Pukul Amato! Pukul Amato! Pukul Amato! Amato! Selamat. Diorang tak boleh nampak kita. Hei, Batu, jom cabut dulu. Aduh. Weh, jalan dah betul. Kau ingat senang ke nak jalan itik macam ni? Sini, Amato! Okey, aku rasa kita dah selamat. Jom kita cari. Aduh. Followers dia sebagai benteng. Maknanya kita kena bebaskan followers dia dulu untuk tangkap Influenzo. Macam mana kita nak bebaskan semua orang? Signal Germany hanya boleh target satu telefon je. Tak ada masalah. Mechabot, Mechanize! Oh, faham! Mecha Jam! Tembak! Wah, hebatlah Mato. 3 orang sekaligus kau dapat bebaskan. Cat! Aku dah boleh gerak sendiri! Yahoo! Berani kau kacau followers aku? Serang Amato sekarang! Alamak! Tembak lagi Mechabot! Tak ada signal.
Followers aku terlampau ramai kan guys? Kau takkan dapat bebaskan mereka semua. Aduh. Kepala aku. Kuali. Jabaraka Bakalongan Tuan-tuan! Diorang lagi. Cepat serang balas. Kita mana boleh cederakan orang ramai? Aku tahu. Mechabot, Mechanize! Baik. Masa untuk Mechamato! Macam mana ni? Macam ni. Mechabot, Mechanize! Baik. Cia! Rasakan ni! Cia! Apa? Followersku! Bebaslah korang dari pengaruh Influenzo. Ya! Aduh. Cukuplah tu. Pukul mereka batu ah. Cepat. 1, 2. Hele, sudahlah kau. Jangan harap aku nak follow kau dah. Hina kabar dari rupa je dia ni. Tidak! Followersku! Follow kita orang pula. 1, 2, go! Mechamato! Influenzo ditangkap! Dek korang, aku jumpa phone Influenzo. Lah, yang kau kutip tu buat apa? Buang je lah. Ish, mana boleh? Followers dia kan ramai. Membasi je nanti. Hello guys, jom kita mulakan challenge menari bersama saya. 1, 2, go! Influenzo! Kau pun... bau apa ni? Busuknya bau sampah. Tunggu apa lagi? Cepatlah jalan! Bolehlah aku jalan dulu. 12. Weh, belum giliran kau lah. Siapa suruh lambat? Huh? Aduh, ular lagi. Kan dah mendapat. Hai, dah sama tempat dengan kau. Ish, tepilah. Buat kacau je kau ni. Korang dah kat pentas sama. Boleh mechanize. Lah. Bijak marah. Mechabot, Mechanize! Baik. Masa untuk Mechamato! Sekarang giliran kita pula. Hiya! Dapat 10. Jom Mechabot, kita menangkan game ni sama-sama. dapat jalan free. Dapat tangga sekali. Aku ada idea. Mechabot, Mechanize! Baik. Mecha Jumper. Apa korang nak buat tu? Ya, Yamato. Kan? Lompat Mechabot! Wow! Lompat ke petak terakhir Mechabot! Jangan mimpi! Foto keluar dan terbuka. Jangan mimpi korang boleh keluar dari sini!
Apakah dunia ni dah terbalik? Kenapa ni? Aku dah menang tadi. Permainan ni dah tamat. Kita dah tak perlu main permainan lagi. Tunggu apa lagi? Jomlah keluar. Jom! Hati-hati korang! Korang takkan pergi ke mana-mana. Aku tak mampu nak lawan ular besar macam tu, weh. Aku dah tahu. Kita mechanize dengan serunai ni. Mechabot, mechanize! Baik. Mecha Serunai. Woi! Jangan guna serunai aku! Woi. Dia datang sini lah. Mainlah aku main. Dia ikut aliran melodi Mara. Teruskan main, Mara. Suruh dia keluarkan kita. Baik, Cik Ular. Robot mengganas, weh! Robot mengganas! Kata nak hapuskan kotoran kat baju. Mari, aku akan hapuskan baju dan kurang sekali. Berhenti, Babylon! Mechabot, mechanize! Baik! Mechamato, mode! Mecha, fan! Yes, jangan kacau aku lah. Tiup balik buih-buih dia! Rasakan ni, robot jahat! Wow! Cik! Sedap rasa buih sendiri. Kan? Okey, sekarang masuklah kau ke dalam mechanizer. Tak boleh lah gaduh-gaduh macam ni. Kesian lah kau robot tu. Siapa kau ni? Robot jahat hukam dikesan. Berkebolehan. Jangan bagi spoiler lah, Rubika. Mari Tok tunjukkan kehebatan Tok sendiri. Ya. Terangnya! Padan bukan korang. Apa yang tengah jadi ni? Apa jadi? Oh, molek. Serah. Alamak! Namun dia tidak mengalah dan mula berah. Giginya tajam, matanya merah. Wiratoka menjadi raksasa citra yang marah. Alamak! Dia boleh butuhkan jadi raksasa. Alamak, macam mana nak lawan ni? Raksasa citra sungguh kuat dan serangannya sangat menyengat. Mara, mechanize dengan senjata emas mana? Walaupun susah, tapi Mechamato tidak mengalah. Dengan kuasanya, dia bergabung dengan busur emas mana. Mechabot, mechanize! Baik. Mecha Archer! Nanti! Serang dia! Satu persatu, panah dilepaskan. Musuh Dujana tak mampu melawan. Wira Mechamato tak ada tandingan. Akhirnya, raksasa citra dapat dikalahkan.
Aduh. Guano batu kita. Hebatlah Matu. Wow, padan muka raksasa Citra. Ish, tak boleh jadi ni. Kita kena tukarkan semua orang. Jadi patung. Jadi apa tu? Macam real lah. Alamak, dia jadi raksasa macam dalam wayang kulit dia tadi. Ish, aku akan pastikan hari ini akan jadi hari kekalahan kau. Betul tak, Amato? Apa benda kau buat tu? Dah siap. Megabot, Mechanize. Mecha Gajah! Mika gajah? Ni kereta kebal lah. Ish, kereta kebal mana ada telinga dengan belalai? Wah, tengok tu bos. Amato bina kereta kebal dari blok. Menariklah Billy. Jom ikut saya. Benda ni yang kau bina untuk kalahkan aku? Buruk dan memalukan. Buruk pun buruk lah. Janji boleh tembak. Nah! Alamak! Tembak pun sengit. Aku kat sini lah. Oi, apa sel kau tembak tak lurus? Dah meriam kau buat ni pun bengkok. Tembak pun bengkok lah. Rasakan ni pula, Amato. Elak dulu Megabot. Elak! Sedih jadi kereta kebal macam ni. Okey, kalau dah memang tembak sengit, maknanya aku kena aim jauh sikit dari diorang dan... tembak! Kali ni tepat pada sasaran. Kan? Macam sedap rasa kalah. Kenapa tanah bergerak pula ni? Biar kita orang tolong. Hah? Korang? Nak tolong macam mana? Kereta kebal Amato ni hodoh sangat. Sebab itulah kita orang akan bina semula. Konco-konco, mari kita membina. Konco-konco! Tolong sekali. Good! Wah, bagus betul korang bekerjasama. Okey. Wah, cantiknya. Baiklah, Megabot, Mechanize. Baik! Mecha Block Tank! Awak binalah apa saja, Amato. Kami tetap akan kalahkan awak juga. Serang dia lagi, Billy. Baik bos. Saksikan ni. Perisai pusat. Rasakan ni. Elak cepat, Billy. Aduh. Bos, kereta kebal kita dah tak boleh gerak. Menyerah je lah pula. Lupakan niat kau tu nak tawan bandar ni. Jangan! Jangan menyerah, Tuan Bula. Ha? Boleh berdiri lagi rupanya dia ni. Jangan risau, Rocket Fish. Kami akan teruskan berjuang. Billy, sedia untuk bertukar. Baik bos. Apakah? Mari, teruskan Billy. Baik bos. Pertahanan yang bagus. Robot jahat dikesan! Robot jahat dikesan! Oh, mana? Mana? Tuhan, robot tin hodoh di hadapan. Ish, kau ni. Ini projek dari kecipta aku lah. Sasaran dikesan. Dan tembak! Oi, oi, oi.
Habis projek reka cipta aku. Ya! Tepat sekali. Ish, apa kau buat ni? Aku tengah nak siapkan kerja. Kau kacau pula. Bosanlah. Yang kau lambat sangat nak siapkan tu, siapa suruh? Semua orang dah balik dah pun. Nak buat macam mana? Selalunya, Pian yang tolong aku bina reka cipta semua ni. Ha, habis tu, mana dia? Dia tengah bercuti makan ABC kat Antartika. Itu sebab aku kena buat sendiri ni. Alah, kau batal je lah rancangan kau tu. Apalah robot tin kau tu boleh buat? Deep? Betul. Tolong aku cepat. Ada robot jahat kat dalam sekolah. Hah? Robot jahat dalam sekolah? Jom Mekabot. Mekabot, mechanize. Masa untuk Megamato. Jom. Deep! Ha, mana robot jahat tu? Mana? Dia! Dahlah. Aku tak sengaja lah, Deep. Ha? Ini robot jahat? Macam robot budak aja. Apa kau buat kat dia sampai menangis ni? Mana ada buat apa? Aku nak beli kapsul je lah. Yahoo! Satu lagi projek reka cipta aku dapat A++. Tabung, tin, soda. Apakah? Kau buat tabung tin pun dapat A++? Din, yang penting simple dan genius. Apa benda tu? Wow, mesin mainan kapsul. Sejak bila ada mesin mainan kapsul dekat sini? Wah, ada kapsul rare pula tu. Warna emas. Harapnya nasib aku baiklah hari ni. Ding. Apa ni? Ding, pulangkan duit aku. Pulangkan. Tapi tak sangka dia robot jahat lah, Dave. Janganlah keluar! Tangkap dia cepat amat tu. Pingit telinga aku. Kejap. Rubika, siapa robot ni? Robot jahat Gachu. Salah seorang dari robot adik-beradik Vending Bros. Hah? Vending Bros? Jangan tangkap kita! Abang! Ha? Abang? Aku bukan abang kau lah. Ayuh, bukan kau lah yang dia panggil abang. Robot jahat Vendetta dikesan. Alamak. Jangan patah wajah aku! Alamak. Abang ni! Got you! Ayuh, apa jadi tadi? Ding, robot tu dah jadi besar gila. Bukanlah. Sekolah ni yang dah jadi besar. Korang dua dah salah. Kita yang dah jadi kecil. Yay! Dapat 3 sekaligus. Masa untuk tanpa korang dalam koleksi kita. Jangan! Lepaskan aku! Alamak, tak sangka aku dah jadi macam hamster dalam bola. Ya tak ya. Mekabot, mechanize. Megabot! Wah! Kapsul merah! Bola cepat Mekabot. Betul ni? Tak menyesal Kenapa nak menyesal? Diam-diamlah! Pergi mana tu? Apa jadi? Aku dapat! Sedap!
Tak sedar. Pening kepala aku, Maker Boy. Kejar diorang! Kau tu sangkut kat pelat. Ha, cuba nak tangkap aku. Diorang dah terlepas apa? Jangan risau, adik. Masa untuk keluarkan askar-askar abang. Soda Squad, cari diorang sampai dapat! Ya, Matu. Aku tahu kita nak mekanis dengan apa. Tapi sebelum tu, bagi aku pensel tu, Dik. Mechabot, mechanize! Baik. Naik cepat! Terbang! Curi kabut! Ha! Mendarat kat meja tu, Mechabot! Aku nak kau mekanis dengan projek kecipta aku. Ha? Aduh! Dengan robot tidur hidung kau, tolonglah pilih benda lain. Apakah? Jaga-jaga Mechabot! Mayday! Mayday! Mayday lah ni! Berapa kali nak kena pusing-pusing ni? Tak apa. Sekarang kita boleh mekanis dengan projek reka cipta aku. Tidak! Matu, apa benda kau cuba buat ni? Habislah. Macam mana kita nak lawan diorang ni? Boy, sorry! Saat bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Berhenti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy, gentar! Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur! Habis ni! Tengok ni! Tukul gentar! Kuasa duamu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Gentar! Dapatkan figura Bobo Boy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena
kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak terang, weh. Pakai pet Techno Breaker lah. Baru terang, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Genta, Bobo Boy Genta dan Bobo Boy Genta. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah terang, weh. Beberapa kubah aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Power Sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan Power Sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja.